Ikuti Bicara Eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak, membincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Kamis 9.15 pagi di Labuan FM, Bicara Eksklusif. Ya. Labuan FM, suara pesisir anda, edisi 29 April 2026, bicara eksklusif kembali lagi. Kali ini dengan topik Labuan Cross Channel Swimming Challenge 2026 bersama-sama dengan tetamu Mr. Alan Alex Lalis dari Persatuan Akuatik Wilayah Persekutuan Labuan selaku pengelola acara. Selamat datang. Ya, selamat pagi DJ. Ya, itu dia awal pagi tadi. Awal pagi lagi sudah sampai. Terima kasih kerana meluangkan masa. Dan juga mengikut jadual lah kan mengenai dengan Labuan Cross Channel Labuan Cross Channel Swimming Challenge 2026 ini akan berlangsung pada 3 Mei nantilah kan. Tapi sebenarnya kita banyak lagi lah mau cerita pasal challenge ni. Dan sebelum itu juga terima kasih kepada mereka yang ada di TikTok Labuan FM. Boleh datang ke TikTok Labuan FM dan juga boleh menyaksikan kami secara langsung melalui Facebook Live di Labuan FM. Kita pun mau berkenalan terlebih dahulu dengan tetamu kita hari ini, Mr. Alan Alex Lalis. Penama ini tidak asing lagi dalam acara sukan renang di wilayah Persekutuan Labuan. Di mana-mana kalau orang berenang, Mr. Alan. Kali ini secara eksklusifnya dia tampil di konti Labuan FM. Terima kasih sekali lagi sudi datang biarpun sibuk. Kan masa sibuk jadi boleh kenalkan diri lah. Mungkin pendengar-pendengar kita ni kan mau tahu juga kan Mr. Alan ni orang mana, berapa tahun sudah di Labuan kan. Silakan. Ya, terlebih dahulu kita ucapkan terima kasih kepada Labuan FM yang memberi kita ruang pada pagi ini bicara eksklusif untuk temu ramah pada pagi ini. Terima kasih DJ Baby, terima kasih DJ Khairul atas ruangan ini. Nama saya Alan Alex Lalis. Saya merupakan Presiden untuk Persatuan Akuatik Wilayah Persekutuan Labuan yang juga merupakan pengelola acara untuk Labuan Cross Channel Swimming Challenge sempena LISC 2026 tahun ini. Saya sebenarnya berasal dari Sabah. Ayah berasal daripada Penampang. Kampung mana tu di Penampang? Penampang, Sugud Penampang. Dan saya lahir di Tambunan. Mak saya berasal dari Tambunan. Sudah berada di Labuan sejak 2004. 2004. So boleh 22 tahun sudah berada. So boleh katakan Labuan adalah rumah kedua kita lah. Biarpun kita lahir dari Sabah, tapi kita sudah berada 22 tahun di Labuan, rumah kedua Labuan. Satu tempoh yang agak lama tu, 22 tahun. Berarti tidak asing lagi lah kan Mr. Alan ini dengan penduduk di sini kan. Ya, betul. Orang Tambunan mesti pandai nyanyi ni. Betul. Ramai artis Sabah kelahiran Tambunan. Jadi TikTok challenge hari ini, kalau capai 100k, Mr. Alan akan sumbangkan lagu. Tepat sekali kan. Rasanya pandai juga sudah beberapa kali. Faham sudah. Boleh. Faham je sudah. Ini tetap minat makanan buyat ni. Makanan Labuan sudah biasa juga. Betul. Baiklah, mengenai dengan Labuan Cross Channel Swimming Challenge 2026 ini kan, boleh ceritakan sedikit latar belakang pertandingan ini. Swimming tu macam biasalah kita dengar berenang-renang kan. Tapi ada perkataan Labuan Cross Channel. Lepas tu challenge. Bila acara ini mula diperkenalkan dalam Labuan International Sea Challenge LISC? Ya, boleh. Terima kasih DJ. Sebenarnya Labuan Cross Channel ini mengikut maklumat yang kita terima daripada orang-orang lama dalam persatuan ini dan juga penggiat sukan renang ni, mula diadakan sejak tahun 90-an lagi. Tetapi Persatuan Akuatik Labuan mula terlibat dalam Cross Channel Swimming ini pada tahun 2008. Kita menjadi pengelola acara Labuan Cross Channel Swimming Challenge pada 2008. Dan pada tahun 2019 kita cerita sejarah dia sedikit lah kan. Boleh. Di bawah kelolaan Persatuan Akuatik, Cross Channel ini telah berjaya dicatatkan dalam Malaysia Book of Records. Tahniah, hebat. Ya, untuk penyertaan paling ramai iaitu sebanyak 189 peserta
bagi kategori island to island swimming. Kategori untuk dimasukkan dalam Malaysia Book of Record. Tahun bila tadi? 2009. 2009 Ya, betul. Baik. Masuk Malaysia Book of Record di bawah kelolaan Persatuan Akuatik Labuan jugalah pada masa itu. Dan acara Labuan Cross Channel ini kali terakhir diadakan pada tahun 2023. 2 tahun yang lepas. Dan setelah 2 edisi LIAC menyepi, kita kembali lagi pada tahun ini 2026 sebagai salah satu acara utama bagi LIAC 2026 pada tahun ini. Wow. Baik. Penyertaan pun memberangsangkan saya dengar. Penyertaan kita hit kita punya target lah. Kita capai sasaran kita. Syukur bekerja keras untuk memastikan program ini berjalan dengan lancar kan? Betul. Tahniah juga dan rasanya termasuk daripada 5 acara utamalah untuk LIC betul. tahun ini kan. Ya, betul. Baik, boleh Mr. Allen lah kongsikanlah kan pihak yang orang kata pihak utamalah yang akan terlibat dalam orang kata perancangan acara ini sepanjang LIC ini berlangsung. Ya, betul. Okay, terima kasih. Penganjur utama bagi acara ini adalah Perbadanan Labuan. Tetapi di bawah pengelola acara, pengelola acara yang dilantik adalah kita, iaitu Persatuan Akuatik Labuan. Kerjasama juga kita terima daripada jawatan kuasa LIC yang ditubuhkan oleh Perbadanan Labuan. Baik. Antaranya iaitu Jawatan Kuasa Keselamatan Laut, Jawatan Kuasa Keselamatan Darat, Jawatan Kuasa Bantuan Kecemasan dan selainnya yang terlibat dari segi promosi, perhubungan dan juga bantuan teknikal untuk menjayakan kejohanan ini. Wow, banyak pihak yang terbabit ni. Banyak pihak yang terbabit, betul. Untuk menggapai bintang kan. Pastinya kejayaan yang diimpikan Ya, kan. betul. Jadi perlunya kerjasama daripada Betul. banyak pihak. Jadi berapa lama tempoh persiapan yang perlu diambil sebelum kejohanan ini berlangsung? Ya, sebenarnya Perbadanan Labuan telah menghubungi kita seawal bulan Januari 2004 pada tahun ini untuk mengemukakan jemputan kepada Persatuan Akuatik menjadi pengelola acara ini, acara renang ini. Lanjutan daripada beberapa siri perbincangan dengan Perbadanan Labuan dan jawatan kuasa yang terlibat. Persiapan terperinci mula diambil bermula bulan Februari tahun ini hingga April tahun ini. Dan kita telah membuka pendaftaran bagi peserta bermula 16 Mac yang lalu sehingga 15 April. Tetapi kita buat penambahan masa, extension pendaftaran disebabkan sambutan yang menggalakkan di saat-saat terakhir tarikh penutupan pendaftaran tempoh hari. Kita lanjutkan selama 3 hari lagi sehingga 18 April 2026 dan selepas kita buka lanjutan masa tu kita menerima respon yang terbaik dan mencapai sasaran penyertaan. Ya, mungkin ada juga yang menyesal ni sebenarnya kan tidak sempat daftar. Betul. Ada selepas tarikh tu tutup masih ada yang menghubungi kita. Kita cuba bantu sebaik yang mungkin tetapi disebabkan kekangan sebab kita perlu persediaan membeli barang-barangan event kit tersebut, swim cap segalanya dan kita terpaksa menolak walaupun dalam berat hati sebenarnya kan betul. Tidak mengapa, pasti ada hikmah. Mereka boleh cuba lagi pada tahun yang akan datang kan. Jadi pastinya sesi pendaftaran itu dilakukan lebih awal lah untuk mengelakkan kesesakan seperti ini kan. Kasihan tak pun dah dapat ikut kan. Baik Tuan, kan ada yang tanya-tanya lah juga kan menerusi Labuan Cross Channel Swimming Challenge ni. Mungkin boleh Tuan kongsikan beberapa kategori. Mungkin ada kategori yang dipertandingkan dan ada juga yang tanya, diorang ni berenang dari mana ke mana? Dari Labuan ke Menumbuk saja. Dari mana ke mana? Adakah yalah setelah 2 tahun berehat acara ini kan? Kan tahun ini comeback lagi. Mungkin ada yang lupa juga. Mungkin adakah sama kan dari tahun sebelumnya ataupun ada orang kata route baru? Laluan baru untuk mereka. Silakan. Okey, dari nama acara ni pun Cross Channel. Dia kalau dalam bahasa Melayu menyeberangi laluan laluan laut lah. Kan. So dalam tahun ni kategori dan jarak tidak banyak berbeza daripada tahun-tahun sebelumnya. Iaitu kita ada buka 2 kategori untuk jarak
2.7 km dan 5.4 km. Jarak ni 2.7 km. Mereka perlu berenang bermula dari Labuan International Seasport Complex dan perlu membuat loop turning di pertengahan channel tersebut. Alright. Untuk kategori 5.4 km, mereka perlu berenang dari Seasport Complex ke Pulau Papan sebagai checkpoint dan kembali ke Seasport Complex untuk sebagai finishing point. Finishing point tersebut. Dan untuk tahun 2026 ini kita mempertandingkan sebanyak 4 kategori bagi setiap kumpulan lelaki dan wanita. Yang mana kalau saya boleh sebut kategori-kategorinya. Boleh, silakan. Untuk kategori pertama 2.7 km kita buka untuk kategori junior. Untuk peserta lelaki dan wanita berumur 8 hingga 12 tahun. Kanak-kanak ni. Ya, kanak-kanak boleh cakap sekolah rendah, umur sekolah rendah di mana starting dan finishing point mereka adalah Labuan International Seasport Complex. Okey, untuk kategori kedua kita buka untuk kategori 2.7 km juga. Laluan yang sama, jarak yang sama. Kategori veteran lelaki dan wanita untuk lingkungan umur 40 hingga 65 tahun. Starting dan finishing point juga sama, Labuan International Seasport Complex. Okay, dan kategori jarak kedua iaitu 5.4 km yang mana gandaan dua atau double daripada jarak sebelum ni. Iaitu kategori remaja. Lingkungan umur 13 hingga 19 tahun. Bermula daripada Seasport Complex ke Pulau Papan sebagai checkpoint dan kembali semula ke Labuan Seasport Complex sebagai finishing point. Dan akhir sekali kita buka kategori open. Juga 5.4 km. 5.4 km kategori untuk umur 20 hingga 39 tahun. Saya nak boleh ikut Cedakai. Ikut veteran lah. Ikut veteran lah tu, baby. So itu kita ada 4 kategori kita. Kategori untuk bagi setiap kumpulan lelaki dan wanita. Kita dengar pun rasa tercabar lah kan. Baru-baru ni bagi kejohanan merentas desa MSSM yang berlangsung di Labuan sejauh 8 km untuk bawah 18 tahun pun kita rasa mencabar itu di darat. Di darat. Apatah lagi ini. Wow. Di Labuan ni hebat ya. Ada dari darat ke laut. Kita bawa ke laut lagi pula. Minggu lepas di darat. Minggu ni kita di laut pula challenge. Betul. Tapi bercerita tentang cabaran tadi DJ cakap begitu. Yang membuatkan kita boleh cakap kita terkejut penyertaan ni. Penyertaan kita terima sebenarnya lagi ramai dari kategori veteran. Otai-otai orang sini. Luar biasa semangat mereka. Kita penyertaan terbanyak dari kategori veteran untuk acara ni. Hebat, kita mau ambil lah tips diorang ni nanti Kak. Betul. Masih mempunyai stamina yang begitu kuat. Hebat. Baiklah, berapa orang peserta yang akan menyertainya dan pecahan negeri ataupun negara boleh dikongsikan, bukan saja dari wilayah Persekutuan Labuan, kan? Ya, betul. Ya, kita sudah dapat pendaftaran di mana kita sudah tutup pendaftaran tersebut dan berdasarkan data pendaftaran tersebut kita sudah pecahkan penyertaan mengikut negeri ataupun negara yang mana kita sasarkan jumlah penyertaan 3 digit iaitu 100. Kita mencapai 102 peserta. Wow, 102. 102 terdiri daripada 74 lelaki dan 28 orang wanita, peserta wanita. Kalau saya boleh kategorikan dari pecahan domestik dan antarabangsa. Domestik kita menerima penyertaan dari Labuan sendiri 27 orang. Wah, Labuan saja sudah dari 27 mewakili Labuan 27 orang. Dari negeri jiran kita Sabah 44 orang. Saya rasa ini teramai daripada Sabah akan datang ke Labuan pada hari tersebut. Sarawak kita menerima 2 peserta. Dari Semenanjung Malaysia, Selangor dan Kuala Lumpur 6 peserta. Itu pecahan bagi penyertaan domestik. Antarabangsa, negara jiran kita terbanyak Brunei Darussalam. Seramai 17 peserta akan datang. Dari Jepun, seorang peserta. Dari Australia, seorang peserta. Perancis, seorang peserta dan United Kingdom
3 peserta. Dalam dan itu juga luar antarabangsa. negara tetap Ya, memberikan sokongan untuk Labuan Cross Channel Swimming Challenge 2026 ini. Betul. Dan tadi kita sudah tengok, kita lihat beberapa kategori, ada 4 kategori. Ada junior, veteran, open dan juga remaja. Remaja. Jadi boleh tak mungkin ada data ataupun statistik yang Mr. Allen sendiri boleh kongsikan, kata umur peserta. Kan kita kadang-kadang menarik juga untuk kita saksikan kan. Untuk kita highlight. Betul, peserta yang paling muda dan juga peserta yang paling senior. Boleh, ya. Berapa umur mereka yang ada ikut untuk tahun edisi tahun ini? Ya, untuk peserta paling muda kita terima 2 peserta wanita. 2. Beliau peserta wanita berumur 9 tahun. 9 darjat tahun. 3 ini. Darjah 3, 9 tahun. Wow. Itu peserta paling muda Paling di muda. kategori junior, 9 tahun, dan peserta paling senior ataupun kita boleh panggil otai lah kan. Otai ni. Berumur 63 tahun dalam kategori veteran. Syukur ni banyak pengalamannya ni. Betul, Sudah betul. 63 tahun Ya, usianya 63 kan. tahun. Dan mereka juga akan kata berenang sejauh 2.7 km untuk masing-masing punya Untuk junior dan veteran. betul-betul. Ah. Dua-dua peserta paling muda dan peserta Veteran. paling senior ni 2.7 Jadi kedua-dua mereka ini berasal dari mana? berasal peserta paling muda berasal dari Labuan. Wow. Ah, Ya, boleh 9 tahun ni. bagi clue siapa namanya? Bagi keluar kita nantikan Kita kemudian. reveal namanya. Ada surprise element di situ kan. Kita tapi dua-dua peserta perempuan berasal daripada Labuan. Dan saya rasa Hebat. peserta paling senior ni, kalau tidak silap data saya, berasal daripada Semenanjung Malaysia. Wow. Apapun kami mencemburui semangat mereka. Kan bayangkan begitu cuaca mungkin panas. Betul. Kan di air lagi tu. Tapi persiapan mental dan fizikal pasti. Sudah pun Hebat. disediakanlah juga kan mereka Ya, dari punya awal. dari awal lah persediaan tu rasanya bukan sehari dua ni untuk Ya. bila keluar saja iklan okey kita boleh start sudah Dan buat ini latihan, juga kan? acara yang ditunggu-tunggu Betul. setiap tahun sebenarnya kan. Ada yang menyimpan misi. Wah, 5 tahun lagi aku mau ikut ni LISC. Betul kan. Dari tahun ni dari training mungkin dia akan masuk dalam 2-3 tahun ke depan. Betul. Baiklah, kita berhenti rehat seketika. Mari. Menarik perkongsian ini yang mengenai dengan Labuan Cross Channel Swimming Challenge 2026. Khas untuk anda yang terlibat dengan LISC 2026. Ikuti Bicara Eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Membincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Kamis 9.15 pagi di Labuan FM. Bicara Eksklusif. Labuan FM, suara pesisir anda. Kembali lagi, suara ini DJ Baby dan juga DJ Kai menemani salam padian anda untuk bicara eksklusif. Kita ada tetamu istimewa. Betul. Orang kuat bagi Labuan Cross Channel Swimming Challenge 2026 iaitu Mr. Allen Alex Lalis, Persatuan Akuatik Wilayah Persekutuan Labuan selaku pengelola acara. Betul. Yang mana hari ini kita bercerita mengenai dengan Labuan. Hari ini kita bercerita dengan Labuan Cross Channel Swimming Challenge yang mana dijadualkan akan bermula 3 Mei nanti kan. Dan kita sambunglah. Tadi kita sudah bercerita mengenai dengan kategori umur yang paling muda, yang paling veteran. Dan hari ini juga kita bercerita mengenai dengan laluan yang sama atau tidak pada tahun-tahun yang lepas. Ya. Dan seterusnya ini mengenai dengan keselamatan. Mungkin peserta ataupun pendengar mahu juga dengarkan mungkin berkaitan dengan keselamatan lah para atlet sepanjang pertandingan, yang mana ditambah lagi pula ia adalah satu laluan orang kata laluan kapal-kapal. Ya, kan balik ke menumbuk. Betul kan, pada nelayan Menaiki mungkin. feri roro betul. ataupun buat laju kan. Betul. Dan juga mungkin mungkin ada langkah-langkah keselamatan yang untuk berhadapan lah dengan cuaca kita lah sekarang ni, cuaca panas kan. panas, betul. Silakan tuan. Ya. Okay, terima kasih DJ. Okey, untuk dari segi aspek keselamatan, Persatuan Akuatik bekerja rapat dengan Perbadanan Labuan, di mana Jawatan Kuasa Keselamatan Laut telah ditubuhkan bagi tujuan ini dan dianggotai oleh agensi-agensi kerajaan, antaranya iaitu APMM Labuan, Pasukan Polis Marin, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Jabatan Laut, Angkatan Pertahanan Awam,
dan juga Jabatan Pelabuhan dan Dermaga Sabah. Semua agensi kerajaan ini berada dalam jawatan kuasa keselamatan laut lah. Selain itu, Persatuan Akuatik juga bekerjasama dengan Persatuan Kenu Labuan untuk menggunakan kayak Persatuan Kenu tersebut untuk mengawasi peserta semasa pertandingan tersebut. Okey, so secara keseluruhan, kalau saya boleh simpulkan, aset keselamatan yang akan berada di lokasi, dirancang dan akan berada di lokasi semasa Hari Kejohanan tersebut, yang mana kayak kita sediakan 10 buah. 10 buah daripada Persatuan Kenu Labuan. Standby boat, kita ada 2 bot daripada Jawatan Kuasa Keselamatan Laut, ditambah dengan 4 bot yang Persatuan Akuatik sediakan. Total 6 buah bot akan berada di lokasi. Jet ski, kita juga akan menyediakan jet ski untuk tujuan keselamatan ini, di mana 2 jet ski disediakan oleh Jawatan Kuasa Keselamatan Laut dan 2 jet ski disediakan oleh Persatuan Akuatik. Total jet ski akan berada di lokasi kejohanan 4 jet ski. Dan kita juga medik on standby juga akan berada di kawasan lokasi. Satu tim akan berada di Labuan Seasport Complex dan satu tim medik lagi akan berada di Pulau Papan. Okey. Dan kita akan menggunakan restoran terapung tersebut sebagai control tower untuk semasa Hari Kejohanan tersebut. Dan komunikasi melalui walkie-talkie lah. Iaitu dari segi keselamatan, aset-aset keselamatan sudah dirancang dan akan berada di lokasi pada Hari Kejohanan tersebut. Kita tidak nafikan juga cuaca yang panas yang sudah berlanjutan selama beberapa minggu ni kan. Sebagai satu langkah keselamatan, kita sediakan kita cakap water station di setiap checkpoint tersebut. Wah, menarik. Iaitu checkpoint 1.35 km untuk laluan dan juga 2.7 km di Pulau Papan. Selain itu, kita sediakan pelampung renang yang disediakan oleh Persatuan Akuatik untuk para peserta. Juga dilengkapi dengan pelampung tu dilengkapi dengan poket kecil di luar untuk membolehkan para peserta menyimpan botol air kecil ataupun energy gel untuk kegunaan mereka semasa renang tersebut. Sekiranya mereka memerlukan perlu minum. Betul. Ketiga, kita juga cuaca panas, kita akan sediakan boleh cakap mini pack sunscreen untuk para peserta, diguna pakai oleh para peserta untuk mengurangkan kesan sunburn semasa kejohanan tersebutlah. Wah, kebajikan cukup dijaga. Ya, kita cuba sebaik yang mungkin untuk menjaga keselamatan para peserta lah. So, kita juga galakkan peserta untuk sentiasa berada dalam keadaan sihat, hidrasi dan selalu menggunakan sunscreen sekiranya perlulah semasa Hari Kejohanan tersebut. Menarik. Jadi tidak rugi juga mereka yang turut serta dalam program ini ataupun pertandingan ini kerana mereka turut dijaga dengan begitu baik sekali ya. Terima kasih Mr. Allen dan team. Baiklah, pasti ada cabaran kan? Apa cabaran yang terbesar dalam menganjurkan kejohanan renang seperti ini? Ya, betul. Cabaran terbesar sebenarnya ini kita boleh cakap, kalau acara renang sebenarnya persatuan kita sudah banyak kali menganjurkan kejohanan renang, tapi kebanyakannya adalah di kawasan keadaan terkawal, iaitu swimming pool. Tapi ini untuk kejohanan ini kita buat di boleh cakap open sea, suatu kawasan atau keadaan yang kurang terkawal, tapi kita akan kawal keselamatan secara dengan teliti lah kan. Cabaran utama semestinya dari aspek keselamatan. Keselamatan itu kita pandang berat, memandangkan laluan renang yang akan digunakan merupakan juga laluan bagi feri, kapal laut dan juga bot laju, labuan menumbuk. So aspek keselamatan adalah cabaran terbesar. Walau bagaimanapun kita sudah bekerja secara rapat dengan jawatan kuasa yang ditubuhkan oleh Urussetia Perbadanan Labuan. Antaranya hasil perbincangan berterusan kita dengan jawatan kuasa keselamatan laut, pada masa kejohanan tersebut laluan bot laju akan dilencongkan ke belakang Pulau Papan. Ke belakang Pulau Papan sewaktu kejohanan renang tersebut. Nanti yang naik bot, kenapa kita Jauh ke sini? sikit. Sesat sudah ini. Kena culik ni kan tiba-tiba. Rupanya bersebab yang telah pun dipersetujui. Betul. Cuma untuk waktu kejohanan tersebut saya jangka pasal pendek itu satu, dan
Kedua, notis to mariner juga akan dikeluarkan oleh agensi kerajaan yang berkaitan dengan laut untuk memberikan makluman kepada kapal-kapal yang berlabuh dan yang bergerak di sekitar pelabuhan Labuan lah. Okay. Dan yang ketiga juga, kita telah menyemak dan memantau keadaan masa feri melintasi laluan renang. Kita telah membuat pantauan selama seminggu dua sebelum ni untuk melihat masa laluan feri tersebut di laluan renang kita, dan seterusnya kita menentukan flag off kejohanan renang tersebut, yang mana flag off tersebut akan hanya bermula 8.30 pagi. 8.30 pagi bagi membolehkan laluan renang itu kosong dari pergerakan sebarang feri. Walau bagaimanapun kita menentukan cut off time sebab kita pun tidak boleh menghentikan sepenuhnya sepanjang hari laluan feri tersebut. Betul. Kita buat cut off time 2 jam setengah bermula daripada flag off time tersebut, bagi membolehkan para perenang menghabiskan acara mereka tersebutlah. Selepas flag off time tu, pengoperasian feri ataupun bot laju boleh bersambung seperti sedia kala. Selain itu, keadaan cuaca panas itu kita tak boleh nafikan, tetapi hasil semakan kita terhadap ramalan cuaca pada masa kejohanan tersebut, walaupun cuaca panas, tetapi keadaan laut dan angin diramalkan baik. Semoga ramalan tersebut menjadi nyatalah semasa hari kejohanan tersebut. Mau juga kami tahu, sekiranya hujan, adakah diteruskan? Sekiranya hujan, kita akan berbincang dengan Urussetia Perbandaran Labuan dan juga Jawatan Kuasa Keselamatan Laut. Persetujuan aspek keselamatan adalah diutamakan. Sekiranya keadaan tidak mengizinkan hujan, kita tidak akan, kita tidak tahu kan tiba-tiba kan. Betul, sama ada kita akan melewatkan flag off tersebut, ataupun sekiranya hujan berlarutan dan keadaan tidak keadaan laut berombak kuat. Betul. Dan satu keputusan untuk keselamatan peserta akan dibuat bersama dengan Urussetia Perbandaran Labuan. Wah, yang penting yang nombor satu ni adalah keselamatan. Kita letak keselamatan nombor satu. Betul. Yang lain akan mengikuti. Kan? Kalau orang sini jangan dipajal. Kan, bahaya kerang. Kan, baik. Yalah, kita tahulah penganjuran LIC sendiri dan juga kata cabaran renang merentas selat ini pun telah pun dihebahkan, kan, dipromosi banyak platform telah pun dipromosi, dan tentunya ramai akan datang. Betul. Sebagai menonton ataupun peserta sendirilah. Jadi mungkin tidak kurang jugalah kemudahan daripada pihak tuan sendiri yang akan disediakan. Jadi boleh tak kongsikan kepada pendengar apakah kemudahan yang disediakan untuk peserta dan juga penonton? Ya, boleh. Okey, untuk para peserta, kita akan bekalkan mereka dengan event kit. Kita panggil event kit ataupun race kit, di mana kita akan bekalkan mereka dengan t-shirt event, dan untuk kegunaan semasa renang tersebut, kita bekalkan mereka dengan pelampung renang swim buoy yang berwarna terang, iaitu warna merah jambu, warna pink dan warna kuning. Itu untuk tujuan keselamatan. Kita juga bekalkan peserta dengan topi renang, swim cap, yang juga berwarna cerah. Kalau saya boleh tunjuk, saya ada contoh swim cap swim cap yang terang. Ada kita bawa? Boleh tunjuk di kamera boleh disaksikan secara langsung di Facebook dan juga TikTok Labuan FM. Ni contoh kita punya, ni satu contoh. Ada dua tu Kai, satu Kai punya, satu saya. Untuk kategori yang berbeza. Saya rasa ni 2.7, kuning ni 5.4. Kita pilih warna yang terang untuk tujuan keselamatan. Dia ada motif tersendiri kenapa dipilih warna terang kan tuan? Betul. Ya, untuk open water swimming kita perlukan warna yang terang. Boleh dilihat oleh pihak keselamatan dari jauh mungkin. Betul. So kita pilih warna 2 yang terang ini. Betul. Selain daripada itu, kita juga sediakan seperti biasa sertifikat untuk para peserta dan juga insurance, personal accident insurance. Itu penting. Sangat penting lah. Untuk kemudahan para peserta. Betul. Untuk penonton, bolehlah menyaksikan flag off dan juga finishing point di tempat yang sama pada masa kejuaraan tersebut, iaitu Labuan International Sea Sport Complex. Pasti ada kelainan ataupun pembaharuan kan yang dibawa dalam edisi 2026 ini. Sebenarnya tidak banyak kelainan dan pembaharuan yang kita bawa dalam edisi 2026 ini berbanding tahun-tahun sebelumnya, memandangkan sudah 2 tahun kita tidak buat acara ini, dan objektif utama kita pada tahun ini sebenarnya adalah lebih kepada menghidupkan semula acara Labuan Cross Channel Swimming Challenge ini selepas menyepi
sudah 2 tahun gitu kan. Betul. Dan kita objek kita lebih kepada menghidupkan dan mencapai sasaran kita penyertaan iaitu 100 orang yang mana kita berjaya mencapai sasaran kita. Mungkin selepas ni kita akan selepas acara ini selesai dan menerima feedback ataupun maklum balas daripada para peserta ataupun para orang ramai, mungkin kita akan cuba membawa kelainan dan pembaharuan di edisi yang akan datang pada tahun hadapan. So saya boleh katakan LISC 2027, nantikan kami sekali lagi. Mudah-mudahan kita akan bawa satu kelainan dan pembaharuan pada edisi tersebut. Nah, tidak Lepas lama sekali. tu. Cepat saja masa berlalu kan untuk tahun 2027 nanti. Jadi bolehlah buat perancangan lebih awal, mendaftar lebih awal dan pantas juga kan? Baik, 27 penyertaan daripada Labuan sendiri. Dan yang menariknya, peserta yang termuda berumur 9 tahun juga dia datang daripada Labuan. Ya, betul. Kan? Jadi dalam pandangan Mr. Helen sendirilah, ada harapan tak anak tempatan berada di tempat pertama ataupun mungkin naik ke podium untuk edisi kali ini? Ya betul. Kita menerima penyertaan seramai 27 orang daripada anak tempatan Labuan sendiri untuk acara ini. Walaupun daripada data penyertaan yang kita terima, walaupun mungkin dibayangi oleh peserta-peserta luar yang merupakan peserta, antaranya peserta triathlon, peserta sukan ekstrim, peserta Ironman, dan juga pemenang podium edisi yang lepas. Jangan gentar bersaing secara sihat. Betul. Kita yakin cabaran adalah terbuka untuk anak tempatan. Menjawab kepada persoalan adakah anak tempatan mempunyai harapan untuk naik podium, saya dengan yakin mengatakan jawapannya adalah ya. Anak tempatan ada peluang, cuma pemenang di kategori mana kita jangan umumkan dahululah. Untuk kita tidak memberi tekanan kepada para peserta. Tapi saya yakin anak tempatan akan berjaya naik ke podium pada edisi tahun ini. Jadi kalau anda nak tahu siapakah yang akan naik ke podium itu, jangan lupa datang memeriahkan Labuan International Sea Challenge yang telah pun berlangsung bermula kemarin 28 April dan berakhir 3 Mei 2026 nanti. Untuk cabaran renang melentas selat ini bermula pada pukul 8.30 pagi hingga 11 pagi 3 Mei hari Minggu. Pak Dian. Baiklah, akhir sekali, apakah harapan pihak penganjur terhadap kejohanan kali ini? Ya, sebagai pengelola yang diberi tanggungjawab oleh Perbadanan Labuan bagi menganjurkan acara Labuan Cross Channel Swimming Challenge pada tahun ini, semestinya pihak kita di Persatuan Akuatik Labuan amatlah berharap agar kejohanan ini berlangsung dan berakhir dengan jayanya tanpa sebarang insiden, terutama yang melibatkan kita cakap boleh aspek keselamatan lah. Itu kita punya objektif utamalah kan. So kita juga berharap agar para peserta berada dalam keadaan kondisi yang sihat dan sentiasa fokus sebelum dan semasa kejohanan tersebut. Pihak kita juga memohon daripada kerjasama daripada orang luar ataupun orang ramai, terutama pengguna laluan laut, agar sentiasa peka dan berhati-hati semasa hari kejohanan tersebut, iaitu pada 3 Mei 2026, hari Ahad dari jam 7 hingga 11 pagi. Okay. Akhir sekali, pihak kita Persatuan Akuatik Labuan juga ingin memanjangkan ucapan terima kasih kita kepada Perbadanan Labuan di atas kepercayaan yang diberikan untuk menganjurkan mengelola acara ini. Tidak dilupakan juga kepada agensi-agensi jawatan kuasa yang lain terlibat, juga dari promosi acara dari pihak-pihak yang berkenaan, Persatuan Sukan dan juga para sukarelawan yang akan terlibat. Dan saya rasa tidak lupakan juga terima kasih kepada Labuan FM yang memberi ruangan kita kesempatan untuk berada dalam ruangan bicara eksklusif pada pagi ini. Baik, itu begitu dia. Pantas masa berlalu. Kita 8 minit lagi ke dunia 10. Begitu menarik sekali perkongsian ini kan. Saya pun rasa teruja mengambil kesempatan. Kita mesti pergi tengok ni Kai. Kan? Itu dia cerita Labuan Cross Channel Swimming Challenge 2026. Terima kasih sekali lagi Encik Ellen Alex Lalis dari Persatuan
Akuatik Wilayah Persekutuan Labuan, iaitu juga seorang pengelola acara untuk edisi kali ini. Ya, jadi salam sukses to all the team kan. Pastinya anda juga perlu sihat. Betul. Sebagai pengelola acara. Kuatkan semangat kerana anda merupakan orang penting untuk kejohanan ini kan. baik. Sampai kita jumpa lagi di Terima lain kasih DJ. kesempatan. Terima kasih DJ Kai. Terima kasih banyak-banyak sudi hadir ke Konti Labuan FM ini. Ya, sama-sama. Begitu banyak sekali perkongsian yang menarik kan. Kita pun banyak belajar lah Kai. Banyak kan. Info berguna untuk kami juga. Sampai kita jumpa lagi ya Mr. Allen. Baiklah, saya mengundurkan diri. Kita jumpa lagi untuk segmen Salam Padian esok DJ Baby. Mengucapkan Chai Chin, Ponsiko. Ya, salam saya daripada saya Khairul Ong. Rindu boleh kembali jangan. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye. Chai Chin. Cakna bahasa selepas ini.